Assalamualaikum. Sikit lagi tu. Yes! Wah. Oh, hitam. Oh, hitam kaki aku. Oh, hitam mulut kaki aku. Wow, Asrul. Asrul kasarnya. Asrul. Sekarang ni pukul 5 suku. Tinggi. Sekarang ni pukul 5 suku. Sebab bila dah kita letak hujan marin kot. Baru letak marin hujan satu abang tu. Tapi kita lah, ia jenis FOMO, tak sabar kita nak pergi test tengok ada mabang ke tak ada mabang. Ni sekejap ya, kita turun di pukul 5 suku dah, 5.30. Naik lebih kurang pukul 7 lebih gitu lah. Tengok kalau ada sotong ada lah. Bukan pergi terik nak perkasak ni, kata saja nak testing hujan baru kita. Ada barang, ada tak ada sodah. Ni on the way nak pergi dekat Buk. Okay, saya dah mandi lanjut. Kira ni salah satu kelebihan duduk tepi pantai. Buk ready lah situ. Buk angin. Buk angin. Sayang malah naik. Meluncur macam air dok kucah mana? Air keduk dah. Asal kat loh nak apa? Boleh kata situ. Oh, well steady unjang kita boh. Bos satong aja unjang laut. Okay guys, set up sotong kita gini je. Kita letak batu hidup, lepas tu kita letak upai king tu lebih kurang sedepa kot gini ni. Sedepa benda apa ni? Batu ni aku beli kat TikTok. Wijok ni batu ni. Dok mana kata saat ni kalau nak main jig ke nak main Apollo, tak payah dah nak potong-potong tali. Mana kata saat ni kita buang je mendalah ni. Batu tali boleh boleh cabut lah benda ni. Tanpa melengah masa. Asro tengah perambut lagi. Mana tahu dia naik sotong dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Air 5 depok ya sini nak ke 4 depok. Starting apok sikit macam orang Jepun dah. Fikir tu sikit orang Jepun pun kalau ada sultan ada owner kau. Oh, bahaduh. Oh. Dua kali. Terkak. Oh, 2 kali terkak ni. Rasanya nyuk. Tiga. Tu. Mấy cháu. Cek api. Kau feeling mana? Cek api. Hati-hati, jangan menyembur. Betul. Betul. Dia ambil tong. Nyebut ni ya. Gitu. Sedap tong. Rasa nyuk-nyuk itu. Aduh. Elak-elak kat cicu gitu. Nak. Kata.
Kau lagi dengan berat rodok gitu, Kang. Kau lagi siapa? Tutung tu. Oh, natang wasnya. Wow. Wow. Asru menyotong. Agak lah kayak loko. Oh, cekat kok. Oh, benda ni. Yang kotor buat aku lagi. Beratang tu. Kotor buat aku lagi. Oh, hitam dah tu. Lepas tong tu sah. Tu apa? Bertengah tu je. Apa berat? Ada sutang. Ada sutang. Oh, itu tak rasa. Oh, hitam kaki aku. Oh, hitam mulut kaki aku. Gendang lama pun banyak juga. Mana tok ni? Dia ambil tok tu. Ni aku ambil story. Wow. Well. Gendang bawah ni je. Oi, teh kaki. Ada satu pula. Aku gendang. Gendang juga. Tak ayurkan dia jauh-jauh. Oh, menekan. Oh, kasar kau. Kata apa? Gendang je nak cuci rokok kan. Oh, makan. Kata. So. Atau. Oh, kata dah. Oh, sudah. Tak ada sauk. Awak kan Awak kan tolong kaki saya sakit. Oh, sauk dengan kau ni. Tolong Mu pusing ni. Aku pasang balik ni. Mu air. Itu. Oh, balik aku mudah. Kali ni nak ketam biar tekan dulu. Ayo. Ambil. Mungkin tutup. Sogak. Oh. Sikit lagi. Muka aku. Sikit lagi. Yes! Why? Dah ingat asal nak buat sauk ni. Jangan, aku cabut dah. Pegang je buang air hitam. Peganglah dia. Kan dengan diri dia tu. Anjing. Itu aku sah. Gendang dalam ni. Gendang dalam ni. Kita bagi dia hidup. Kita bagi dia hidup dalam ni. Belacan. Tapi kalau hidup lagi nak buat video tak jadi. Wow, Asrul kasarnya. Asrul. Dah habis tengok ni. Kasar natang. Asrul nelayan ori. Wow. Cakap kok ya. Boleh dah lepas lalu aku. Oh, gitu. Asrul mau buat kejutan. Oh, makan pula. Kau seronok ingat hutang.
Oh, sudah hitam-hitam. Sabar, sabar. Oh, duduk dalam tu. Berapa ekor jadi? Oh, nganggut. Kat ketiga naik ekor. Oh, yelah, petang boh. Wow, Asrul. Asrul mendapatkannya. Lama dia senyap kejaya bertihak tu, hutung ni. Wow. Wow, jangan ada sini, jangan ada sini. Tak mana tak ni? 7 ekor. Mana aku repair modify tu. Jadi. Yosha. Cik ni dia kurang menekan. Yosha. Oh. Oh. Jangan menembak-nembak. Oh. Yosha. Baiklah. Yosha. Ambil tepi buk. Ambil tepi buk. Dilarang menyembur, dilarang menyembur. Sembilan ekor. Weh, petang 9 ekor boh. Tapi katuk ikan. Katuk tu aking. Yosha. Bahang pulau. Dok aso ni, dok aso. Pak aso macam alah-aluh gitu. Alah-aluh. Oh. Menyembur, menyembur. Hey. Naik atas. Naik atas. Naik atas. Duduk dalam ni, duduk dalam ni. Oh, belik kan. Oh, gitu. Hitang ai dalam kotak paidu. 10 ekor. Oh. Ayah. Jangan disebabkan sotong balik buk ni. Yosha. Ya hak seru. Kau batal aku. Tali aku. Sudah. Sutong dulu, sutong dulu, sutong dulu. Nah, sutong dulu, sutong. Oh, aso. Aso, katuk. Dok. Abang. Oh, sorak. Sorak. Sorak tu. Oh. Ini yang dinamakan sutong.
Okay guys, sekarang ni nak dekat pukul 7 dah. Kita nak pergi last Unjang. Unjang tu dekat dengan darat. Kira situ last tu. Sekarang ni hasil terkumpul ada 10 ekor. 10 ke 11 tu? 11 ekor. Ada tu daripada pukul 5.30. Alright, spot last. Tengok takut ada dia nak tambah sebelum nak naik. Kita duduk sini lebih kurang dalam 10 minit 15 minit kita. Lepas tu kita naik. Yosha. Oi, rokok. Allah. Rokok. Baru nak nganyi. Ya ambil duduk tepi buk ya ni. Dia letak sini. Okay guys, sekarang ni pukul 7.06 minit. Rasa nak naik dah ni slow-slow. Last dah ni seru. Macam aku parking tepi dah. Kita go through hasil deh. Hasil untuk hari ni semua sekali 11 ekor. Abang ada 10 ekor. Saya comel. Lepas tu ni warna padu ni. Boleh ketuk-ketuk gini ni. Assalamualaikum. Itulah. Jadi mana kata tadi usaha seru nak buat sotong pula dah. Nak buat unjam abang tu berhasil lah. Hasil titik peluh. Dia seorang duduk tebah pokok ke apa, duduk cari daunnya apa semua. Dia nampak tu hasil dia. Boleh goreng-goreng kot. Jadi setakat tu je lah cerita untuk hari ni. Video untuk hari ni. Main sotong abang dengan seru. Hari tu lesen tinggi dah dia. Hari ni baham abang pula hari ni. Jadi setakat tu lah cerita untuk hari ni. Jadi yang mana baru jumpa channel ni, nama aku Mak Den. Sampai kita jumpa di lain video di lain hari. Okay, Assalamualaikum. Bye bye.